मैं शायर तो नहीं. Korang. Apa khabar? Ah, izinkan saya untuk kasih proper introduction dulu. Okey, kita orang berada di sini. Rancangan asalnya ada mesyuarat. Tapi disebabkan ada masalah komunikasi, kesalahfahaman berlaku, maka secara tidak sengaja menjadi sebuah eksplorasi di kawasan ini. Nak tahu kita orang kat mana? Tak tahu. Jom. Seperti yang korang lihat, we are at Pantai Teluk Goreng. Why we are here? Ala-ala kita orang dah kat sini kan. Aku ada benda sikit aku nak cerita. So, info yang aku nak share dekat korang adalah, korang ingat tak video Gunung Arung Trans Kemunting yang aku dah premiere sebelum ni? Okay, so kalau korang gunakan single Arung, tak naik Bukit Kemunting, korang akan keluar daripada sini. Korang nampak atas tu, bukit-bukit kat atas tu, korang akan lalu situ sampai ke hujung sana. And then korang akan jalan kaki sampai ke pantai sini. And then daripada pantai sini, korang nampak kat situ, ini adalah parking. So korang akan parking kereta dekat sini. Dan itulah penamat kepada single Arung. Begitu kisahnya. Zid, betul dah cukup belum? Okay. Ada satu part tertinggal. Kau nampak kan? Kenapa aku pakai baju batik? Okay. Aku pakai baju batik ni sebabkan kita nak ada mesyuarat lah. Meeting. Kita kena pakai kemat. Tapi disebabkan isu yang berlaku, maka terjadilah ekspedisi ini. Selepas kita orang makan angin di Teluk Goreng, kita orang pun bersiar-siar di sekitar kawasan Mersing ini. Tekak pun haus, hari pun panas. So kita orang singgah ke Mamu Kopi Ais. Oh, sedap ni. Okay guys, akhirnya kita orang dah pun pulang daripada keluar tadi. Tadi kita ada pergi beli barang sikit, sambil isi waktu lapang apa semua. Okay, so kita orang dah beli barang. Sekarang aku nak tunjuk korang room tour bilik yang kita orang peroleh untuk malam, untuk apa? Untuk penginapan malam ini. Jom, let's go. Okay. So ini kita pergi bilik Sea Lodge Apartment nombor 3. Masuk. Main, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okay, guys. Seperti yang kau boleh nampak, bilik ni boleh muat 4 hingga 5 atau maybe lebih, maybe 6 orang untuk satu bilik. Korang boleh lihat, sini ada apa panggil double decker bed. Dekat situ ada satu katil. Dan di sebelah sini umpama macam sofa, tapi boleh serve as katil juga. Kau nampak kan? Dia punya hiasan dalaman dia sangat menarik sekali. Selain daripada tu, kalau korang nampak, dia ada sediakan tuala juga. Ada sediakan tuala, ada kipas, ada aircon. Ada aircon. Kat atas tu korang boleh nampak, ini adalah arah kiblat bagi apa? Bagi penginap yang beragama Islam, mudahlah untuk urusan solat.
Okay, kat belah sini dia ada sediakan bubur pelaci. And then ini adalah kopi yang diorang sediakan. Ada kopi, teh, creamer sugar dan juga air putih atau air kosong. Okay, ni dia tunjuk pula dia punya bahagian apa panggil tu, toilet dan juga tempat mandi. Okay, dekat sini pula ni adalah ruang orang panggil macam dress up tu. Bukanlah dress up tu, ruang untuk apa? Ruang untuk dress up. So dekat sini kau boleh tengok kat belah dalam. Ini adalah toilet. Cantik, selesa dan bersih. Sangat simple, straightforward, very cozy. Dan kat sebelah sini pula kau boleh tengok ini adalah tempat mandi, shower. Ada water heater dan juga disediakan shampoo dan juga sabun. Hanger pun disediakan dan ada juga iron board. Gitu. Tak habis lagi. Kau nampak kan kat situ ada pintu? Jom. Kita tengok belakang. Okay. Ini yang buat jadi lagi gempak. Korang nampak? Betapa selesa, betapa rasa mewahnya. Gitu. Saya petik kali. Ini ada dining table, ada sinki, disediakan juga peralatan dapur, ada microwave, and then kat sini ada ruangan pot barbecue. Untuk korang urusan masak, grill, lamb chop. Tengok, bukan sekadar grill kosong macam ni, tengok ada hiasan botanical nursery, floral dan fauna, indah belaka. Ada sofa juga untuk korang relax and juga TV. Apa lagi guys? Ini memang sememangnya sangat selesa kan guys? Dekat mana kau boleh jumpa tempat ni? Dekat RTS, Radiant Teluk Sari. So, sekarang kita orang akan berehat seketika. And then aku akan tukar baju. Satu hari pakai baju batik ni. Perlu babe. Let's go. Okay, so begitulah room tour untuk bilik kita orang pada malam ni. Tadi kan kita cakap kita ada pergi beli barang kan, which is kita orang beli baju. Sebab kita orang datang ni dengan pakaian macam ni sebab agendanya meeting saja. Kita recap balik agendanya meeting saja. So memang tak bawa baju apa semua. Bawa pun sekadar dompet, sekadar handphone dan charger. Itu saja dengan power bank. So bila isu macam ni berlaku, apa lagi? Pergi shopping jap lah untuk cover untuk tidur malam dan juga pakai untuk hari esok. So kita pergi beli ke hari-hari membeli belah baju. So selesai isu masalah pemakaian. Hey guys, good morning, selamat pagi. Maafkan saya rambut sedikit serba tidak kena Biasalah sebab apa orang kata, orang panggil emergency trip. Bukan emergency trip atau orang panggil
Tweet yang tak disengajakan. Accidental tweet. Okay, so kalau korang tertanya aku kat mana sekarang ni, yes, aku dah bukan dekat Villa RTS. Aku berada dekat luar. So kat belakang aku ni dia ada macam sejenis JT kecil. Aku ni ada sampan. Boleh tengok kat belakang ni ada sungai. View sungai dia sangat cantik. Dan kalau korang tertanya kat mana aku sekarang, nanti aku akan ceritakan kat mana. Nanti akan ada video penuh. Aku akan cerita overview the whole area of this place where I am right now. Ni kita kasih teaser sikit je dulu. And then apa manfaat dia? Okay lah, teaser sikit lah untuk manfaat tempat ni. Tengok. Nampak tak tu? Tu pokok apa lah? Ada orang panggil mini pulau. Tengok. Ada mini pulau secara tak sengaja. Ni bukan stage ni bukan stage Ada mini pulau kat situ. Tak ada lagu kau je, bukannya mini pulau sangat pun. Okay, tapi aku boleh cerita sikit-sikit. Kat sini, function dia kita boleh naik boat untuk pergi memancing udang. Apa orang panggil? Udang galah. Bukan lobster yang besar-besar yang kat laut tu. Kan? Kat Malaysia tak ada. Ni apa? Yang jenis kecil-kecil yang halus-halus yang comel tu. Daripada sini boleh. Sebab kebanyakan pemancing, dia akan pakai boat kat sini untuk pergi kat area sini untuk memancing udang galah. Itu salah satu benefit dia. More benefit, aku akan cerita. Video penuh akan datang. Alright guys, welcome back to day 2. Day 2. Maaf ya tiada formality Kita buat vlog style. Kita buat santai-santai sikit, so tak berapa-apa. Okay, so ni kat sini aku nak cerita. Ini adalah bahagian depan Radiant Teluk Sari. Radiant Teluk Sari. Ini adalah tempat di mana kita bermalam semalam, selama 1 malam. Aku dah tunjuk rupa kat korang semalam. Sea Launch Apartment nombor 3. Dia punya dalam dia nampak menarik kan? Cantik, menarik, tertarik, kau memang the bomb. Okay, kali ni aku nak tunjuk kat korang dia punya whole tour. Apa yang ada dekat resort ini. Apa lagi? Jom. So sekarang ni kita berada di hadapan. Tadi luar pagar, sekarang kita dalam pagar. So aku tunjuk secara overview yang kasar. So dekat RTS ni dia ada 3 bahagian. So bahagian pertama kat sebelah kiri belakang saya ni adalah dia punya Sea Launch Apartment. Sea Launch Apartment. Di belakang saya ni pula, directly belakang adalah dia punya reception center dan juga dia punya bahagian macam hall. Ada banyak meja dan kursi. And then dekat belah sana adalah mereka punya apa tu panggil Ocean Villa dan juga Cottage. Kenapa dia ada pembahagian yang sebegitu adalah kepada apa yang mereka tawarkan. Nanti aku explain satu persatu. Jom. Okey, seperti yang korang nampak, ini adalah Sea Lodge Building. Okey, Sea Lodge Building ni ada Sea Lodge Apartment, Sea Lodge Studio dan juga Sea Lodge Terrace. Kenapa dia ada 3? Okey, aku explain Sea Lodge Apartment ni adalah basically tempat yang kita orang tidur 1 malam lah. Korang pun dah tengok kan awal-awal tadi. Dia ada bahagian barbecue di bahagian belakang. Okay, Sea Lodge Apartment dia grounded. Okay. Dekat bahagian Sea Lodge punya building, bahagian depan ada swimming pool. Kalau korang nak enjoy bersama anak-anak, swimming pool ada. Okay, so ini apa yang korang akan nampak bila berada dekat tingkat 2 bahagian Sea Lodge. Belakang korang boleh nampak bukit Yang pasti aku boleh katakan ini bukan Gunung Aro, bukan juga Bukit Kemuting, tapi adalah sebuah bukit. Bukit apa? Saya tidak tahu. Jujur katanya saya tidak tahu, tapi boleh nampak view sangat cantik ya. Amat cantik sekali.
Untuk Sea Lodge Studio pula, dia berada di tingkat 2. Balkoni dia menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang, menghadap bukit. Yang ni pula adalah Sea Lodge Terrace. Sea Lodge Terrace ni pula dia ada 2 je. Sebab apa? Sebab dia lebih besar, and then dia punya bahagian balkoni dia pula bukan dekat sini. Kau nampak pintu masuk dia ke sini, tapi dia punya depan dia kecil. Dia punya balkoni ni dekat belah belakang sana. Ini boleh katakan lebih mewah sebab dia offer privacy yang lebih tinggi. Ini adalah rupa balkoni untuk Sea Lodge Terrace. Nampak lebih luas. Kau boleh nampak pemandangan laut daripada sini. Tengok. Besar ni babe, dia punya balkoni, size balkoni sangat luas. Boleh boleh sunbathing. Sunbathing, okey. Tengok siap dengan hammock lagi. Apa lagi yang korang nak? Gitu sok model. Okey, daripada sini yang korang nampak kawasan apa? Kawasan berbatu putih ni, ini adalah kawasan parking untuk mereka yang menginap di Sea Lodge. Siapa yang menginap bersama RTS untuk Sea Lodge, ini adalah tempat parking yang disediakan buat penginap yang memilih lah untuk menginap di RTS untuk section Sea Lodge. Ni dia punya kawasan parking. Ada spesifik tempat parking untuk diorang. Gitu. Tak lupa juga nak mention RTS ni juga offer court. Court untuk main pickleball. Nampak macam tempat tenis kan. Tapi ni kita boleh main pickleball kat sini. Dia dah sediakan court. Mainlah puas-puas ya. Boy. Okay, yang ni apa yang kau nampak ni, ini adalah kawasan parking Ini kawasan parking untuk mereka yang menginap di Ocean Villa ataupun Ocean Cottage. Tempat parking yang disediakan untuk mereka, inilah dia. So eksklusif for Ocean Villa and also Ocean Cottage punya customer. Gitu sok model. Ni adalah tempat diorang punya mini golf dipanggil Oceanic Links. Siapa yang minat main golf, ni kat sini kecil je, halus je. Kat situ pun kalau nak main dart, boleh main dart kat situ. Okey, tadi aku dah cerita pasal Sea Lodge Terrace, Sea Lodge Studio and also Sea Lodge Apartment. Yang ni pula adalah section Ocean. Yang ni adalah 3 Ocean Cottage. 1, 2 dan 3. So kat sini dia lebih less crowded, more privacy, and I can say they feel more luxurious lah, senang cerita. Gitu. Okay, ini adalah Ocean Villa. Kalau korang memilih untuk ambil Ocean Villa package, ini yang korang dapat. The whole building korang punya. Tengok berapa malam korang menginap. The whole thing is yours. Termasuk this gazebo. This gazebo serve as like your personal hall lah, senang cerita. Siap dengan dia punya meja and kursi apa semua. And ni pula, the whole thing is yours. Boleh muat lebih daripada 10 orang. I mean, come on, it's really big, okay? Actually kat dalam tu ada table pool. You know, snookers, personal pool. Mainlah puas-puas. Okay guys. So selain daripada tempat menginap yang jenis cottage, villa, resort, homestay, apartment, salon dan yang sama waktu dengannya, diorang juga ada campsite. Kat belakang aku ni adalah diorang punya campsite, which is bertentangan sahaja dengan diorang punya pintu depan diorang punya resort. Jom aku bawa korang explore you punya rupa campsite dia macam mana. Let's go. Okay, yang ni seperti yang korang nampak, ini adalah bahagian campsite daripada RTS. So dia ada 8 port. Untuk bahagian campsite, korang boleh nampak dia ada tapak yang luas, and then ada tapak bawah bumbung, ada satu tandas dan juga satu sinki bersama dengan tong sampah yang dah siap dengan plastik sampah. Korang nampak kan? Tandas dekat belah dalam, walaupun dari luar nampak tidak mesra, tapi sebenarnya sangatlah bersih dan selesa. Okey, dekat area campsite ni juga
dia sudah pun berhampiran dengan diorang punya recreational activity punya peralatan. Contohnya kalau kau berminat dengan cycling, kayak, rafting dan pelbagai jenis aktiviti yang kita boleh katakan agak sedikit ekstrim, diorang ada segalanya. Nak berbasikal? Boleh. Nak kayak? Boleh. Nak apa panggil tu? Nak ber-ATV pun boleh. Ni kat belakang ni semua barang-barangnya ada. Termasukkan life jacket, termasuk peralatan safety equipment. Siap ada nombor telefon lagi. Jika memerlukannya, boleh contact diorang di atas sini. Hebat tak hebat? So guys, korang dah dengar kan cerita aku serba sedikit pasal RTS ni. Aku dah cerita dia punya campsite, dia punya villa, cottage, apartment, studio, terrace. Nampak dia ada pelbagai, okay? Kalian semua, korang semua, you all can choose based on your comfort, your budget and everything. Dia ada banyak grade. Panggil tu. Dia ada banyak grade, ada banyak kelas. Korang boleh pilih ikut keselesaan korang, ikut korang punya kemampuan. Dia offer, dia tawarkan pelbagai jenis variants. Best tak best? Bukan setakat tu je. Ni tak summary kan. Bukan setakat tu je. They also offer lots kind of recreational activities. Nak hampir sabut memancing. Nak memanah? Ada. Nak main golf? Ada. Nak main dart? Ada. Apa lagi? Nak kayak? Ada. Kau pergi kat belakang website tu, ada kayak. Nak main basikal pun boleh. Equipment disediakan. Dia offer lot of things. Not forget to mention, also they got swimming pools. So ini adalah salah satu destinasi percutian yang sangat sesuai untuk korang sekeluarga, ataupun bersama kawan-kawan, ataupun bersama company. So what you all waiting for? Let's come to RTS, brother. Sir. 2 hours later. Selamat petang, guys. Seperti yang korang lihat, aku berada di suatu tempat yang sangat misteri. Misteri lah sangat. Kau nak tahu kenapa aku ada kat sini? Kau boleh lihat di sebelah sana. Kereta kita orang rosak. Sini aku tunjuk kat korang. Jangan malu-malu. Jangan takut. Jangan segan. Seperti yang kau boleh lihat, dekat enjin kereta ni, kau boleh nampak, as you can see, belting dia. Belting dia hilang. Mana dia punya tali belting? Aku dah cabut. Oh, dah cabut Belting dia rosak. Dia punya bearing pun rosak. Dan disebabkan itu, kita tidak boleh bergerak. Sekarang ini, kita sedang menunggu untuk truk towing hadir menyelamatkan kami. Amat pedih dan pilu. Dan inilah ujian yang kita orang selalu dapat setiap kali pergi trip. Apa-apa hal nanti akan diceritakan kemudian. So, macam aku cakap tadi, sekarang kita berada di atas towing truck
So kita akhirnya alhamdulillah Tommy Talk dah sampai dan dia akan bawa kita ke bengkel yang terdekat lah, apa bengkel di JB lah kan. Dia akan bawa kita ke bengkel di JB. Ya bang. So kita dah nak bagak ni. Nanti dah sampai bengkel aku cerita. Memang ini adalah trip yang unexpected. Okay guys, aku lupa nak cerita. So ini adalah kenderaan yang kita orang gunakan untuk pulang ke rumah. Zoom out sikit. Oh, nampak mata dia garang. Kalau korang nak tahu ini kenderaan apa, inilah Hyundai Staria. Tengok, Bat sudah pun hidupkan enjin. Alik memang dah kat dalam dah, dia tak sabar dah nak naik. Macam datuk-datuk datin-datin. Yang lebih tu datin-datin lah. Gitu sokmo deh. Tengok, besar bos. Mewah sekali. So inilah dia Hyundai Staria. Marilah kita merasa menaik ni. Bismillah. Ini adalah rupa dalamannya. Rupa dalaman Hyundai Staria. Banyak seaters. Sangat selesa. Alik pun selesa. Seat di depan dua. Amat luas sekali. Gitu. Mantap. Yeah boy. Okay guys, alhamdulillah akhirnya kami selamat tiba ke bengkel yang berada di Taman Jaya, Johor Bahru. Ini kereta dia, selamat sampai ke bengkel. Dan itu kita punya apa panggil tu? Totra. Tadi. Terima kasih banyak-banyak pada abang yang menolong membantu kita dan juga abang yang sanggup buka bengkel untuk tolong kita. So jadi begitulah video kita pada kali ini. Untuk episod hari ini, ekspedisi yang tak sengaja, yang tak terduga. Kita jumpa pada next video akan datang. See you guys.